Rajah menunjukkan garis lurus PQ dengan persamaan X per 5 tambah Y per 7 sama dengan 1 bersilang dengan garis lurus AB pada titik P. Daripada rajah yang diberi, koordinat P ialah 5 sifar dan koordinat A ialah 3 negatif 4. Nyatakan pintasan Y bagi PQ dan cari koordinat B jika BP sama dengan 2 PA. Untuk mendapatkan pintasan Y, kita boleh lihat bahawa persamaan PQ diberi dalam bentuk pintasan, iaitu X per pintasan X tambah Y per pintasan Y sama dengan 1. Jadi bila kita bandingkan dua-dua ini, kita akan mendapati dengan mudah bahawa pintasan Y ialah 7. Seterusnya, untuk mendapatkan koordinat B, katakan koordinat B ialah XY. Okay, jadi diberi BP sama dengan 2 PA, okay, ataupun BP per PA sama juga dengan 2 per 1, iaitu bila kita lihat dalam bentuk nisbah ianya ialah 2 kepada 1. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa titik P membahagi tembereng AB dengan nisbah 1:2. Jadi kita boleh menggunakan rumus XP YP sama dengan NXB tambah MXA per M tambah N, NYB tambah MYA per M tambah N. Jadi gantikan M dengan 2, N dengan 1. Okey, koordinat A akan mendarab dengan M dan koordinat B akan darab dengan N. Digantikan sahaja, jadi kita akan mendapat 5 sifar sama dengan X tambah 6 per 3 Y tolak 8 per 3. Okay, jadi kita bandingkan dua-dua koordinat ni satu persatu. Pertama sekali koordinat bagi X, di X tambah 6 per 3 sama dengan 15. Jadi kita bawa 3 ke sebelah kanan, jadi menjadi 5 darab 3 iaitu 15. Dibawa 6 ke sebelah kanan, jadi X sama dengan 15 tolak 6 iaitu 9. Seterusnya kita bandingkan pula koordinat Y, iaitu Y tolak 8 per 3 sama dengan sifar. Jadi Y tolak 8 sama dengan sifar, maka Y sama dengan 8. Maka koordinat B yang kita cari ialah 9, 8. Baik, ini adalah jalan kira bagi soalan ini.